Okay, sekarang aku dah buat screen recording. Setting seperti yang korang nampak, 100. So target aku ialah aku akan naikkan ISO satu persatu. Lepas tu aku nak pastikan aku dapat shutter speed 100. Macam ni 100. This is the perfect one yang aku nak kena dapatkan. Aku akan adjust lighting lah ikut keadaan. So sekarang aku akan naik kepada ISO 1000. Adjust lampu, bagi gelap sikit supaya dia dapat 100. Okay, yang ni 100. Alright, so dah dapat. Naik lagi ISO satu stop. Oops, 1250. ISO sedangkan lagi. Okay, 100 sekarang. Alright, naikkan ISO lagi 1100. Turunkan lampu. Alright, 100. Dah dapat dah, inilah 1900. Kita naikkan lagi 2000. Turunkan lampu. Okay, so inilah dia. Alright, lepas tu naikkan ISO lagi 2500. Turunkan lampu. Okay, 100 sekarang. Alright, kita naikkan lagi ISO 3200. Turunkan lagi lampu. Alright, so inilah dia. Kita naikkan lagi ISO, saya telajak 4000. Turunkan lagi lampu. Alright, so inilah dia. Kita naikkan lagi ISO 5000. Turunkan lagi lampu. Alright, so inilah dia. Kita naikkan lagi ISO. Turunkan lagi lampu. Alright, so inilah dia. Naikkan lagi ISO 8000 pula. Turunkan lagi lampu. Alright, so inilah dia. Kita naikkan lagi ISO 10000 lah sekarang. Turunkan lagi lampu. 10000 dah ISO sekarang. Kita naikkan lagi ISO 12800, dan turunkan sikit lampu. Alright, naikkan lagi ISO 16000. Turunkan lagi lampu. Okay, 16000. Naik lagi ISO 20000. Turunkan lagi lampu. Okay, naik lagi ISO 25600. Okay, sekarang sambung lagi. Aku record menggunakan ISO 32000. Aku naikkan lagi ISO kepada 40000. So turunkan sikit lampu nak dapatkan 100. Okay, ini ISO 40000. Dan aku naik lagi 51200. Turunkan lagi lighting. Okay, 51200. Dan kalau aku naikkan lagi, okay, yang ni dah sampai yang bar tu lah, maksudnya dia dah extended ISO. So maksimum ialah 51200 ISO. Okay, aku akan compare side by side, comparison side by side, dan korang tengoklah macam mana perbezaan dia pun semua.